sebenarnya bila kita hidup susah, apa-apa perkara berlaku kita nak tahu apa punca ni berlaku sebenarnya. Sebab kita dah tak makan. Kejadian darurat ni lama, bukan singkat. Jadi mana terpaksa ambil inisiatif sampai mana terpaksa keluar daripada rumah. Arwah nenek cakap, nak makanan dah habis. Kau kena pergi dekat kedai bapak kau, pergi ambil barang makan. Masa tu anak kecil, bukan besar kan. Kita badan kurus. Bawa bakul ni. Berapa banyak bakul kita barang kita boleh bawa. Ini dah kalau bakul kecil, bakul bukan besar sangat. Mana bawa bakul. Macam mana nenek boleh ni tengok. Masa tu darurat. Kalau keluar tu curfew tau darurat ni. Kena tembak. Memang kena tembak. Jadi malah terpaksa lah juga. Lari ikut jalan longkang. Ada longkang kecil, ada parit besar kan. Menyuruk. Lepas tu tengok kiri kanan tak ada orang. Mana masuk longkang besar. Dekat belakang tepi tu masuk longkang besar. Rumah teres tu ada longkang besar. Tak siap. Mana lari seperti situ. Lepas tu mana ikut lagi pada longkang besar lagi satu lagi. Terus masuk ke blok C yang tempat arwah bapak menjaga. Ikut pintu belakang tau. Alhamdulillah. Memang tentera tak nampak lah. Awak pun memang kaki lari. Memang sekolah jadi runner kan. Masuk ketuk pintu belakang.